Go, go, go. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kami ucapkan kepada barisan juri yang sudi menilai masakan kami pada hari ini. Sepenuh hari kemerdekaan kami memilih untuk menghidangkan asam pedas ikan pari dan juga cempedu udang. Ditemani dengan secawan kopi, tetapi malangnya kopi kami sudah habis dijual. Jadi kami hidangkan Aikowe untuk juri lebih sihat. Seperti mana kita berkongsi nikmat merdeka ini bersama-sama. Okay, asam pedas ini mungkin kelihatan sederhana, tetapi di sebalik kepedasan dan masamnya ada perjuangan. Banyak manis yang ditempuh oleh generasi terdahulu sebelum kita dapat duduk tenang makan di meja hari ini. Ya, betul. Nanti kenapa baru boleh gerak ni? Cekodok udang ini pula kecil-kecil. Kecil-kecil sahaja namun ia mengikat mesra. Menyatukan kita tanpa mengira siapa yang di sisi ChatGPT ya. Dengan kopi yang bukan kopi air kowe. Kita kongsi ramai-ramai. Itu tanda kasih sayang dan kebersamaan kita. Okay, jadi hanya bermakna apabila ia dikongsi, dirasai dan dijaga bersama. Okay, jadi semoga hidangan yang kami sajikan ini bukan sekadar makanan, tapi juga secebis ingatan bahawa kemerdekaan adalah tentang berkongsi rasa, menghargai kesahajanaan dan menjaga apa yang kita telah capai bersama. Sekian, terima kasih. Wah, bila ambil sungguh-sungguh, orang faham tu. Saya bernyanyi sambil-sambil, bernyanyi sambil-sambil. Asam pedas dia sedap berasa. Okey, Dia sumpah. agak